Soalannya, apa hukumnya memposting video pendek dakwah yang ada muziknya Ustaz? Mengingat banyak yang berseliweran di beranda Ustaz. Jangan, takkan boleh antara hak dengan batil bercampur. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan antara yang hak dengan batil. Dakwahnya bagus. Walaupun dakwahnya itu yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi diiringi dengan muzik, dan itu kebatilan. Takkan mungkin antara hak dengan batil bercampur dalam satu masa, maka pasti tak betul. Maka caranya macam mana? Tak perlu di-share. Banyak lagi video-video kajian yang tanpa muzik boleh di-share. Kenapa yang itu juga yang dia nak share? Gitu. Jadi sharelah sesuatu video yang tanpa muzik. Allah Ta'ala alam bisawab. Soalannya, apa hukumnya memposting video pendek dakwah yang ada muziknya Ustaz? Mengingat banyak yang berseliweran di beranda Ustaz. Jangan, takkan boleh antara hak dengan batil bercampur. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan antara yang hak dengan batil. Dakwahnya bagus. Walaupun dakwahnya itu yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi diiringi dengan muzik, dan itu kebatilan. Takkan mungkin antara hak dengan batil bercampur dalam satu masa, maka pasti tak betul. Maka caranya macam mana? Tak perlu di-share. Banyak lagi video-video kajian yang tanpa muzik boleh di-share. Kenapa yang itu juga yang dia nak share? Gitu. Jadi sharelah sesuatu video yang tanpa muzik. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita kalau nak tahu siapa seseorang individu ini baik ke tak baik, buat dengan dua cara. Pertama, bawa dia bersafar. Ketika dalam keadaan bersafar, yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Kalau seorang ketika bersafar, kita akan tahu orang dalam keadaan bersafar ni menghalang bagaimana dia selesa, selama ni dia selesa tidur, makan, minum, senang. Tapi ketika bermusafir kadang terganggu. Dalam keadaan susah ni kita akan tengok pribadi seseorang. Dan pribadi seseorang kedua ketika berurusan dengan duit. Kalau kita jumpa, si fulan tu baik, tapi baiknya ketika kita duduk-duduk ni borak-borak bercakap dengan dia baik. Belum tentu baik dia. Cubalah bermuamalah dengan dia dalam masalah yang berkaitan dengan duit, dengan finansial. Kita akan tahu dia ni manusia curang atau manusia yang amanah. Baru kita tahu ni baik ke tak baik. Walaupun janggut dia panjang sampai ke lantai, walaupun serban dia setinggi gunung Uhud, tapi kalau seandainya bermuamalah dalam masalah duit, dia tak amanah, dia curang, maka dia adalah manusia yang buruk. Apalagi dah mengaji. Dan ini banyak jemaah, ikhwan-ikhwan yang kadang-kadang dah mengaji bertahun-tahun. Tengok casingnya nampak seperti Islamik, keluarganya pakai purdah, ternyata masalah muamalah, masalah duit orang main ringan je dia ambil, atau dia punya hutang dia tak bayar. Perkara yang nampak ringan tapi hisapnya berat di hari kiamat. Sampai-sampai kata Nabi SAW, nafsu mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seorang itu bergantung-gantung sampai hutangnya lunas. Dakwah salaf bukan menokohkan seorang individu, tapi yang ditokohkan siapa? Nabi SAW dan generasi-generasi yang terbaik, iaitu para sahabat. Kerana ada segelintir kaum muslimin hari ini, mereka menokohkan siapa? Menokohkan tuan guru dia, ustaz dia, kiai dia, syekh dia, atau atuk nenek dia. Jadi dalam kajian selalu hanya cerita atuk saya seperti ini, nenek saya seperti ini, guru saya seperti ini. Kenapa tak tokohkan Nabi SAW? Kenapa tak tokohkan para sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga radhiyallahu anhum wa radu'an? Dan inilah yang berlaku di tengah masyarakat kita, sehingga orang sekarang berebut-rebut menjadi seorang tokoh yang diidolkan oleh jemaah. Maka dia buat cerita halu-halu, cerita karut, tujuannya apa? Nak tarik simpatisan jemaah, supaya jemaah dia follow dia, dan jemaah dia, murid dia ikut saja apa yang dia sebut, walaupun bercanggah daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun dakwah salaf tak seperti itu. Dakwah salaf iaitu bagaimana mengembalikan kaum muslimin kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, yang mana Nabi ajarkan kepada para sahabat, dan sahabat diajarkan kepada tabi'in hingga ke saat ini. Itulah yang perlu kita dakwahkan. Dakwah salaf bukan menokohkan seorang individu, tapi yang ditokohkan siapa? Nabi SAW dan generasi-generasi yang terbaik, iaitu para sahabat. Kerana ada segelintir kaum muslimin hari ini, mereka menokohkan siapa? Menokohkan tuan guru dia, ustaz dia, kiai dia, syekh dia, atau atuk nenek dia.
Jadi dalam kajian selalu hanya cerita atuk saya seperti ini, nenek saya seperti ini, guru saya seperti ini. Kenapa tak tokohkan Nabi SAW? Kenapa tak tokohkan para sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga radhiyallahu anhum wa radu'an? Dan inilah yang berlaku di tengah masyarakat kita, sehingga orang sekarang berebut-rebut menjadi seorang tokoh yang diidolkan oleh jemaah. Maka dia buat cerita halu-halu, cerita karut, tujuannya apa? Nak tarik simpatisan jemaah, supaya jemaah dia follow dia dan jemaah dia, murid dia ikut saja apa yang dia sebut, walaupun bercanggah daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun dakwah salaf tak seperti itu. Dakwah salaf iaitu bagaimana mengembalikan kaum muslimin kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, yang mana Nabi ajarkan kepada para sahabat dan sahabat diajarkan kepada tabi'in hingga ke saat ini. Itulah yang perlu kita dakwahkan.